Assalamualaikum. Selamat datang lagi kita ke dalam rancangan Anjan Tanah. Okey, untuk video hari ini kita nak makan ayam goreng daripada MG Fried Chicken. MG bermaksud Makmur Gold. Makmur Gold Fried Chicken, MG Fried Chicken. Dan kita dah beli dah tadi. Inilah dia ayam Makmur Gold itu. Mari kita lihat dalam dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni berharga RM11 porsi. Ni sos dia. Pedas tu, Ma. Topping sikit tadi. Makmur Gold ni dia ada lagi cawangan kat lain. Yang saya tahulah dalam Pahang ni ada 2-3 tempat lah, termasuk yang saya beli ni lah. Okay, kat negeri-negeri lain saya tak pasti. Lepas tu Makmur Gold ni asal-asal dia lah, dia memproses ayam lah, ayam mentah tu. Lepas tu rasanya kalau tak silap saya dalam tahun ni rasanya Makmur Gold ni keluarkan ayam goreng segera. So apa lagi kita nak tunggu-tunggu, nak bebel-bebel, pun dah lapar. Jomlah kita review ayam daripada Makmur Gold. Kulit dia tu crunchy gila. Ayam adik mana? Tunjuk kat. Okay, adik makan tu. Okay, adik pun dah makan. Mama nak makan, nak try sayap dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat lembut guys. Kita buka sos dia dulu. Allahu Akbar. Memang sedap sangat ayam dia. Luar dia crunchy, dalam dia sangat-sangat lembut. Allahu Akbar. Sedapnya. Bismillah. Sangat-sangat, ya Allah. Sangat. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Korang kena try. Pergi beli sendiri dan cuba. Masya Allah. Korang boleh dapatkan di kawasan-kawasan korang. Saya dah tak boleh nak komen apa dah. Memang sangat sedap. Dengan ayamnya, isi dia lembut, sangat juicy. Memang padan lah dengar bendanya, sebab dia memang pengilang ayam kan. Jadinya apa ni? Tak cakap. Jadinya yang ni saya lah yang jadi tong sampah. Memang seronok lah jadi tong sampah ni kan. Kalau ayam lah, alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa, marilah kita habiskan benda lah ni. Anak-anak sangat memahami ya.
besar-besar juga. Dan harga memang berpatutan lah. Yang saya paling punca sekali, dia punya kerak dia ni sangat-sangat garing, sangat-sangat crispy orang kata. Memang patutlah ayam dia ni sedap. Orang kata ayam yang fresh lah maksud saya. Ayam yang fresh. Ayam yang fresh, segar dari kilang orang kata. Biasa segar dari ladang kan. Korang patut cuba. Pergilah mana-mana cawangan MG Fried Chicken dan korang boleh cuba sendiri. Dan owner dia juga orang kita, orang Melayu guys. Korang patut support bisnes orang Melayu kita. Siapa? Korang patut support. Apa pula? Selesai. Jadi itulah sahaja video kita berkenaan dengan ayam MG Fried Chicken. Korang jangan tunggu. Korang jangan tunggu lama-lama. Korang pergi cari sekarang ayam MG Makmul Gold. Makmul Gold. Dan korang boleh rasa sendiri. Dan korang boleh rasa sendiri macam mana kerangupan, kesedapan, keenakan, kelembutan dia, macam mana ayam tu. Okay, bagi budak-budak pun boleh makan sebenarnya. Tapi disebabkan anak saya, dia memang kalau sedikit pun rasa pedas, dia memang tak akan makan. So, itulah sahaja video kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, Komen di bawah. ya, tak payah komen di bawah pun tak apa, sebab memang tak ada komen pun di bawah. Okay, itulah sahaja. Jumpa lagi di next video. Anjan Channel. Bye. Assalamualaikum.